Memang nasib malang betul lah. Siapa je yang nak kereta kesayangan dia orang jadi macam ni. Sebab tu lah pentingnya dashcam dekat kereta korang. Sekarang ni DiDi-Pi ada keluarkan model terbaru, DiDi-Pi Z90 Master. Yang ni kamera depan belakang 4K. Dia menggunakan Sony Starvis 2 sensor. Dia ada dual storage system. Maksudnya kamera ni sendiri ada backup storage. Ada juga 4G connectivity dan juga 24/7 parking monitoring. Dia ada dual channel set dengan 3 channel set. Macam resolution kamera 3K, shape dengan features AI portrait. So muka korang boleh nampak dengan jelas. Shape ada infrared kau. Sesuai untuk sesiapa yang nak buat e-hailing sebab belah malam pun memang nampak jelas. So ni adalah contoh footage rakaman sebenar pemanduan aku menggunakan DiDi-Pi Z90 Master. Dengan adanya Sony Starvis 2 sensor dengan HDR depan dan belakang, ditambahkan pula dengan True Digital Clarity, gambar memang sangat jelas. Dari signboard sampailah ke plate number, confirm semua boleh baca. Yang ni pula footage rakaman menggunakan kamera belakang. Sehebat kamera depan tau. Aku berani cakap yang ni sekarang adalah dashcam yang paling canggih. Kalau malam pula dia ada Night Viz 2.0. Dia dapat reduce glare dan dia juga dapat membuat low light footage korang menjadi lagi sharp. Dashcam DiDi-Pi Z90 ni pun sekarang dah ada smart voice control. And korang rasa tu tak cukup gempak lagi kan? So features baru untuk dashcam DiDi-Pi Z90 ni, dia ada live view, ada car location, boleh tengok kereta korang tu dekat mana. And yang paling gila, dia siap boleh call lagi korang tahu. Yang ni two-way voice communication. Boleh lah korang berburak dengan orang kat dalam kereta tu. Memang canggih. Yang untuk parking monitoring ni, korang boleh pilih sama ada nak buat dia jadi time lapse ataupun video biasa. So kalau korang parking dekat tempat open, sekiranya berlaku pelanggaran, dashcam DiDi-Pi Z90 ada untuk selamatkan korang. Jangan lupa untuk grab sekarang dashcam DiDi-Pi Z90 Master ni. Dah dapat yang ni, confirm tak cari yang lain punya. So aku rasa itu je lah kot. Macam biasa lah geng. Mantap oi.